Harga tablet ni tak sampai pun 1,500. Best ke tak? Jom kita review. Honor Pad 10. First kali dia punya skrin memang besar tau. 12.1 inci 2.5K resolution Honor Eye Comfort Display. Bukan setakat sharp je tau. Dia punya display ni memang selesa untuk mata sebab ada TUV Real Lens Certification. Dengan display yang low blue light dan flicker free display, korang nak pandang skrin ni lama-lama pun tak ada masalah. Lepas tu tablet ni memang nipis dan ringan tau. Dia punya ketebalan cuma 6.29mm je dan dia punya berat cuma 525 gram. Walaupun tablet ni nipis je tapi dia punya bateri memang besar tau. 10,100 mAh bateri. Dengan bateri yang besar macam ni, korang boleh layan 8.5 jam PUBG, 11.9 jam scroll TikTok, 7.2 jam Mobile Legend dan 80 jam standby. Kalau bateri dah habis, boleh charge je dengan pantas sebab dekat sini ada 35W wired charging. Untuk performance pun memang betul-betul capable sebab dekat sini ada prosesor Snapdragon 7 Gen 3. Memang tak ada masalah langsung tau. Kalau korang nak main game yang mainstream dekat tablet ni, dia boleh handle dengan smooth dan lancar. Bukan setakat boleh gaming je tau. Kalau korang nak multitasking pun sesuai sebab dia punya RAM memang besar, 8+8GB Honor RAM Turbo. Pada pendapat aku, Honor Pad 10 ni memang sangat sesuai kalau korang tengah cari tablet mid-range tapi boleh buat semua benda. Contohnya macam gaming ataupun nak buat kerja-kerja office. Yang bestnya sekarang ni, kalau korang dapatkan Honor Pad 10, korang boleh dapat free Honor Choice Headphone Pro. Kalau tahun lepas Honor Pad 9 laku keras macam goreng pisang, aku rasa tahun ni Honor Pad 10 pun mesti ramai peminat dia.